Soalan ni agak berat sikit lah. Pelajar kena ingat satu soalan sukatan serakan ni, soalan ni ranking nombor 1 Ranking nombor 1 tau. Soalan paling top ni. Semalam cikgu share dekat grup cikgu ni. Awak tengok ni, soalan yang paling top sekali ialah sukatan serakan data lah. Purata markah dia ialah 8.75 lah. Ni antara markah yang tertinggi. Ni ranking soalan SPM. Ranking soalan. So nak tak nak kita kena master sampai graf gerakan. Okey. So kita tengok soalan. Ada lagi je ni. Seorang lagi. Okey, pelajar cuba jawab. Cuba bagi respon cikgu, bagi jawapan. Kalau tak clear nak cikgu terang. Santai-santai je, jangan stres-stres. Kasih terang cikgu. Kasih terang lah. Kasih terang dekat sangat cikgu. Awak Cikgu tak 10. Siapa? 10 lah. Kau lambat. Aku tak nak. awak tak nak cuba langsung kan? Terang malas. Dia malas cikgu. Okey, apa maksud julat? Besar tolak kecil. Mana paling besar? Yang tu. 13 besar. Yang tu. 8 lah. Aku tak tahu. 8 tolak 3. Betul. Jangan ambil kekerapan. Tak ada kaitan kekerapan ni. Boleh? Tak ada kaitan kekerapan. Okey, julat antara kuartil. Apa formula dia? Q3 tolak Q1. Okey, Q3 tolak Q1. Kena master betul-betul Sekejap, siap kawan awak ni sekejap. Okey, so kita tengok. Okey, julat antara kuartil Q3 tolak Q1 Yang ni soalan ni pelajar boleh tekan kalkulator sebenarnya. Tapi cikgu cikgu kira kekerapan longgokan dululah. Kekerapan longgokan. Ni soalan ni. Okey, kekerapan longgokan maksudnya kat sini 3 lah. 3 tambah 4 berapa pelajar? 7. 7 tambah 5 12. 12 tambah 9 19 tambah 13 22. 22 ke 32? 32 32 dah tambah dengan 6 berapa? 38. 38 Okey. Pelajar kalau tak ada idea nak jawab, awak boleh susun nombor tapi 38 lah, memang banyak lah. Jadi cara yang paling mudah sekali, kita tahu Q1 mesti 1/4 daripada jumlah data. Jumlah data kita ni 38 mesti tambah 1 tau. Ni syarat dia. Tolong cikgu kira dapat berapa Q1? Q1 dapat berapa? Respon sikit. 9.5. 9.5. Tambah 1. Tak, 9.5 betul lah. 9.5 duduk kat sini kan? Betul. So berapa nilai dia? 5. Q3 apa formula dia? Q3 3/4. 3/4 daripada 38 tambah 1 berapa? Nah, 28.5. 28.5. 28.5 duduk mana? Sini kan? Duduk dekat 13. So nilai dia 7. Apa formula dia? Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Berapa jawapan dia? 19. 2. Senang soalan ni. Sangat Bukan mudah. 19. Salah tu.
Sangat mudah. Boleh? Boleh. Boleh So kalau dia plot kotak, lengkapkan plot kotak. Kan cikgu cerita kalau plot kotak mesti ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, 2 markah. So awak cantum lagi, buat kotak macam ni. Buat kotak macam ni, 1 markah. So 3 markah untuk plot kotak, 3 markah. So yang ni kita label lah minimum dia. Tadi Q1, Q2 semua dah dapat kan? Minimum dah dapat. Minimum 3, maksimum 38. Yang ni 3, maksimum 38. Q3 tadi dapat apa? Q3 7. Q1 dapat 5. Q2 macam mana nak cari Q2 pelajar? Q2 median. 1 pula 2/4. 2/4 ataupun 1/2 lah. Sama juga kaedah dia Okey, so kita akan dapat lah. So awak akan dapat jawapan. Berapa dapat tu? 19. So sekejap, yang ni berapa? 7. So 19 dia duduk kat mana ni? Duduk kat sini dia duduk tengah-tengah ni, 19. Antara 6 dengan 7 So 6.5 lah. 6.5 Okey, so soalan macam ni jangan salah lah. Jangan salah soalan macam ni. Sangat mudah. Boleh yang ni sukatan serahkan? Boleh. Okey.